Tahukah anda, bila berlaku kematian, ramai waris sebenarnya tak tahu nak mula dari mana. Proses tuntutan harta pusaka bukan mudah. Dokumen tak lengkap, prosedur tak jelas, perlu ulang alik pejabat. Ambil masa berbulan, malah bertahun. Inilah punca harta terbuku. Di sinilah Al-Wasithah membantu waris anda melalui proses tuntutan harta pusaka. Setiap pelanggan Al-Wasithah akan menerima kad legasi. Dengan kad legasi ini, waris anda boleh dapatkan bantuan tim wasiah dalam urusan tuntutan pusaka secara percuma. Yang pertama, wasiah akan bantu waris dari awal sehinggalah perintah pembahagian dikeluarkan, sama ada melalui surat kuasa mentadbir dan perintah pembahagian yang dikeluarkan oleh pejabat pusaka kecil atau distribution order oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Semua urusan dibimbing dan dibantu sehingga selesai. Yang kedua, wakil wasiah akan mengiringi waris ke sesi bicara di Pejabat Pusaka dan Mahkamah Tinggi Sivil serta memberikan panduan sepanjang proses. Yang ketiga, waris tak perlu ambil cuti atau mengeluarkan kos sendiri untuk menguruskan urusan pusaka. Kami bantu waris lalui proses ini supaya lebih mudah dan tidak membebankan. Dokumen pusaka selalunya yang paling memeningkan. Jangan risau, kami bantu lengkapkan semua dokumentasi tanpa waris perlu ke pelbagai pejabat. Dan untuk memastikan semua waris faham, satu sesi konsultasi atau dikenali sebagai khutbah pusaka akan diberikan secara percuma untuk kesemua waris yang terlibat. Wakil wasiah akan berjumpa dengan waris-waris di tempat dan masa yang dipersetujui bersama. Semuanya bermula dengan satu kad legasi. Al-Wasithah, sebuah lambang cinta abadi.